إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah masih lagi beri ruang peluang untuk kita berRamadan, untuk kita berada di dalam satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala ganjarkan berlipat kali ganda amalan-amalan yang kita laksanakan, termasuk dengan kita mendengar kuliah pada pagi ini insya-Allah. Hadirin muslimin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, di antara sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan bermulanya waktu puasa itu daripada waktu subuh selesai pada waktu maghrib, kerana Allah Subhanahu wa taala nak meng-highlightkan, Allah Subhanahu wa taala nak meletakkan, nak menggambarkan kepada kita bahawa yang pertama, manusia mampu untuk bangun sebelum daripada subuh. Yang namanya orang beriman, yang namanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mampu untuk meraih keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan tuntutan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya tuan-tuan, kerana dengan Allah Subhanahu wa taala pilih pada waktu subuh, kerana Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu juga kepada kita betapa ramai daripada kalangan manusia yang lalai, yang lega, yang selalu melepasi masa-masa penting pada waktu subuh, melepasi waktu-waktu yang berkat pada waktu awal pagi, seperti mana yang disabdakan banyak daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal barakatu fil bukur, keberkatan bagi orang yang menghidupkan pagi dia. Mudah-mudahan dengan tarbiyah, dengan madrasah daripada Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melatih diri kita, menjadikan diri kita insya-Allah sentiasa istiqamah dalam melaksanakan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk hadis yang ke-12 daripada kitab kita yang bertajuk 40 hadis ayat-ayat istimewa dalam Al-Quran, kitab yang disusun, kitab yang dikarang oleh Al-Fadil Ustaz Zamri bin Hashim Abu Hazim Ad-Dimashqi hafizahullah ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk hadis yang ke-12 yang bertajuk 2 ayat istimewa penyebab keampunan. 2 ayat istimewa penyebab keampunan.
Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, inna fi kitabillahi la ayataini ma anzaba 'abdun zamban faqra'uhuma fastaghfarallahu illa ghafara lahu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum suratu Ali Imran wa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsa suratu An-Nisa hadisun sahih rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Artinya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kata dia, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat dua ayat. Terdapat dua ayat yang apabila dibacakan, kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud nama sebenar dia Abdullah bin Mas'ud. Kita biasa sebut kepada tuan-tuan, ada beberapa orang Abdullah yang di kalangan sahabat-sahabat Nabi, mereka ni di kalangan sahabat-sahabat yang hebat. Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amru, Abdullah ibnu Zubair. Ini di antara sahabat-sahabat Nabi yang cukup hebat. Selepas daripada peninggalan Nabi SAW, selepas daripada kewafatan Nabi, mereka menjadi sebahagian daripada rujukan daripada sahabat-sahabat. Kata dia, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat dua ayat, yang mana ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala mulakan dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil kafirin. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Ali Imran bermula pada ayat 133, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pun mulakan ayat tersebut dengan menceritakan tentang keampunan. Pada ayat 135 Allah Subhanahu wa ta'ala sebut walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang mana kata Ibnu Mas'ud terdapat dua ayat. Ayat yang pertama, ayat yang telah kita bacakan tadi. Apa makna dia? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, orang-orang yang buat kesalahan, au zalamu anfusahum, atau menginaya diri mereka sendiri, zakarullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita sebagai manusia, salah satu daripada perkara yang tidak dapat tidak, yang sebagai manusia kita akan lakukan, iaitulah perbuatan salah, silap, tersasul ataupun tersalah, dan juga dosa-dosa yang kita lakukan. Apa jua yang kita buat, sama ada yang kita buat itu dengan sengaja. Ada orang dia buat sengaja, memang betul-betul dia nak buat tu, memang betul-betul dengan niat. Ada orang yang dia dengan secara tak sengaja, silap aku, dia kata, silap aku hari ni aku terlepas cakap, hari ni aku terbuat benda-benda yang salah. Tak kira lah dalam bentuk jua apapun, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba dia main satu masa dia ingat kepada Allah. Tuan-tuan, kita pun macam tu. Kadang-kadang masa kita kuat, masa kita semangat, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila main lama-lama, kita jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang main ingat kita kepada Allah, masa tu segala amal-amal baik semua kita buat. Bila main lupa kepada Allah,
masa tu kita buat segala-gala yang Allah Ta'ala larang. Kemudian kita ingat balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, dalam tafsir daripada ayat ini, menariknya dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan beberapa hadis. Antaranya apabila dikisahkan ada seorang sahabat Nabi yang dia ni bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, kami bila kami duduk dengan Tuan, bila kami duduk dalam kuliah Tuan, bila kami dengar Tuan bercakap, bila kami dengar Tuan sampaikan tazkirah, bila kami dengar apa yang Tuan terbit daripada mulut Tuan, masa tu kami akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sungguh. Tapi bila kami balik di rumah, kami lupa habis, seolah-olah macam kami tak ingat kami duduk dengan kamu, kami duduk dengan suami kami duduk dengan isteri kami duduk dengan anak-anak kami. Macam mana keadaan tu macam tu? Apa sebenarnya? Adakah kami dikira orang yang telah melupakan kamu dan dikira dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sahabat-sahabat Nabi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kalaulah tidak berlaku keadaan macam tu, manusia ini lupa kepada Allah, manusia ini melakukan kesalahan kepada Allah, maka tidaklah mengeluarkan ataupun tidaklah menjadikan sifat Allah yang Maha Pengampun itu tertonjol dengan kerana kesalahan yang kamu lakukan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sifatnya pengampun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sifatnya penyayang. Bila kamu duduk dengan aku, kamu ingat kepada Allah. Bila kamu main bersama dengan aku, kamu ingat dengan Allah. Bila balik rumah, kamu lupa. Macam kita duduk sini tuan-tuan, masa ustaz tengah kuliah, masa orang tengah ceramah, masa tu semangat. Dia turun tangga lagi, lupa habis. Habis benda-benda apa yang kadang-kadang sebut dia berasa semangat, tiba-tiba lupa. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Nabi, kita juga mewakili sahabat Nabi mempersoalkan benda yang sama. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kalau macam tu bermakna tak perlulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ada sifat mengampunkan hamba-hambanya. Kerana dengan itu, bila kamu melakukan kesalahan, kemudian kamu ingat kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampunkan kamu. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, ada satu hadis yang panjang. Hadis ini menarik untuk kita jadikan sebagai motivasi pada pagi ini, kerana salah satu daripada sasaran Ramadan, salah satu daripada target kita dalam bulan Ramadan ialah meraih keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, kata dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan adzaba dzamban. Faqala Rabbi inni aznabtu dzamban faghfirhu li." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang berbuat dosa. Nabi kata ada satu orang, dia ni buat dosa. Tak kira lah dosa apa pun yang dia buat, dosa kecil ke dosa besar ke, yang pentingnya dia buat dosa. Bila dia buat dosa tuan-tuan, tiba-tiba dia teringat kata dia buat dosa, dia nak minta ampun kepada Allah. Maka dia pun kata, Rabbi inni aznabtu zamban faghfirhu li. Kata dia, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah melakukan perbuatan dosa, maka ampunilah dosa aku. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, faqala Allah Azza wa Jalla, abdi amila dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bih. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila satu orang hamba buat dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, dia mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa dia, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai hambaku, ya abdi,
Sesungguhnya aku telah mengampunkan hamba-Ku telah berbuat dosa dan mengetahui ia telah mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosa-dosanya dan memberi hukum kerananya. Ketahuilah sesungguhnya aku telah berikan keampunan kepadanya. Tuan-tuan, hadis ini ulang ayat yang sama tu sebanyak 3 ataupun 4 kali. Dia buat dosa, ingat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Dia buat dosa, dia ingat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Dia buat dosa, dia ingat kepada Allah. Begitulah yang namanya manusia. Yang namanya manusia, kita pun macam tu. Ada orang yang pernah ada dalam sejarah hitam hidup dia, pernah melakukan dosa yang dia berazam sungguh, aku tak mau buat dah, confirm, tobat lahum. Kita kata orang Kedah, tak mau buat dah. Tengok-tengok mai satu ketika, mai satu masa, terlanjur, tersasut, tersilap langkah lagi, melakukan lagi perbuatan yang sama. Ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, seperti mana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan di hujung hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ushhidukum anni qad ghafartu li 'abdi fay'amal ma syaa." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang melakukan dosa tadi, yang banyak melakukan kesalahan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersaksi pada kalian bahawa aku mengampunkan hamba-hambaku, mengampuni hamba-hambaku, maka ia pun berbuat sesuka hati menurut ketentuan syarak. Dia buat kesalahan, Allah ampunkan. Dia buat kesalahan, Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Baik, kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian selepas daripada tu ayat yang kedua juga yang menceritakan tentang wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu. Barang siapa yang melakukan keburukan, yang melakukan kejahatan atau yang menzalimi diri mereka sendiri. Ayat ini ayat yang bunyinya lebih kurang sama seperti mana ayat yang di atas tadi. Baik, ayat kedua, ayat berikut, yang pertama daripada 135 surah Ali Imran, dan yang kedua ayat 110 daripada surah An-Nisa. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, sebenarnya dalam Al-Quran terdapat 234 ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan ataupun ayat yang berkisarkan tentang keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang berbentuk seruan untuk memohon ampun kepada Allah yang pertama. Yang kedua, ada ayat yang berbentuk janji keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang ketiga, ayat-ayat yang berbentuk syarat-syarat untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ada juga ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah-kisah keampunan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala ceritakan juga berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, mengampunkan dosa-dosa hamba. Tuan-tuan, insya-Allah kita nak petik 1-2 ayat daripada 5 pecahan-pecahan menceritakan tentang 234 ayat tentang keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, bila kita sebut tentang keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan seruan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat yang kita bacakan tadi pada awal tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu untuk meraih, untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk kita bersegera
melakukan kebaikan-kebaikan untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita segera. Kalau kita buat salah, kalau kita buat silap, jangan bertangguh-tangguh daripada minta ampun kepada Allah. Jangan bertangguh-tangguh. Ada masa terus ingat kepada Allah. Tadi ni aku silap tadi. Aku baru cakap tadi ya, tapi aku silap, lepas pada tu ingat. Istighfar, minta ampun kepada Allah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa. Menariknya tuan-tuan, pada ayat yang kita bacakan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, yang mana syurga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan ataupun akan mendapat kepada orang yang beroleh keampunan daripada Allah, syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, ayat ini bila Nabi SAW bacakan kepada orang-orang kafir, orang-orang kafir tanyakan satu soalan kepada Nabi. Kalaulah syurga ni luas langit dan bumi, mana pula tempat Allah jadikan neraka? Ini pun kadang-kadang dalam bab tauhid, tuan-tuan. Kan? Kita bincang syurga, kita kata syurga tu luas. Luas sungguh. Lepas tu tak mana tempat neraka? Nabi SAW jawab dengan jawapan yang mematahkan persoalan yang ditanyakan oleh orang-orang kafir tadi. Nabi kata, di mana malam ketika mana siang hadir? Mana siang ketika mana malam hadir? Jawapan Nabi menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh orang kafir tadi. Kamu bersoalkan tentang luasnya syurga bagi orang yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syurga tu luas sampai kamu tanya, bila syurga terlampau luas, neraka makna tak ada tempat lah. Maknanya neraka tak ada. Semua orang akan masuk dalam syurga. Kamu sangka macam tu. Sedangkan sebenarnya tidak mengikut kefahaman kamu tu salah. Yang betulnya ialah sebagaimana adanya syurga bagi orang-orang yang bertakwa, begitulah ada neraka bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, yang diletakkan, dimuatkan, dimasukkan orang-orang yang melakukan kesalahan tadi itu dalam neraka. Dan neraka juga luas seperti mana luasnya syurga yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, seperti mana hadirnya siang, hilangnya malam, seperti itu juga hadirnya malam, hilangnya siang. Itulah juga bermakna luasnya ataupun besarnya syurga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut bila ayat cerita tentang keampunan juga, maka salah satu daripada ayat cerita tentang pengampunan iaitulah janji keampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba. Allah janji Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Yang mana ayat berikut Allah Subhanahu wa taala menyebut, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah taala kata, wahai hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku, asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, buat ni macam-macam. Kadang-kadang benda-benda yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala murkai. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Apa yang kamu buat, apa yang kamu ucapkan, apa yang pernah dulu kamu lakukan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Kemudian Allah Ta'ala janji, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua daripada dosa-dosa yang kamu lakukan. Tak kira kecil, tak kira besar, tak kira apa yang kamu laksanakan yang berbentuk dosa,
Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu mengampunkan segala dosa-dosa yang kamu lakukan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Tuan-tuan, putus asa adalah sifat daripada sifat syaitan. Kita sebagai hamba yang beriman tak boleh ada putus asa. Putus asa adalah sifat syaitan. Syaitan dia putus asa dia. Dia tak mau dah kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak janji kepada dia. Kerana tu dia dihumbankan masuk ke dalam neraka. Kita tak mau macam tu. Kita jadi orang yang takkan putus asa, terutama dalam bab meraih keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, bila kita sebut juga tentang ayat keampunan, maka di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut syarat-syarat untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang selalu kita bacakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyaghfirukum dzunubakum. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Di antara syarat kriteria nak keampunan daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, salah satunya ialah dengan kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut banyak ayat-ayat menceritakan tentang taubat, menceritakan tentang apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang bila Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia melakukan kesalahan, bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut juga tentang bagaimana kisah-kisah orang-orang terdahulu mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan kisah Nabi-Nabi, kisah para Rasul, ataupun kisah orang-orang terdahulu yang diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mana mereka meminta ampun kepada Allah. Di antaranya kisah Nabi Adam AS dengan Siti Hawa. Kita tahu Nabi Adam AS setelah dia dikeluarkan daripada syurga, turun mai ke dunia. Doa yang setiap hari kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam AS yang kita baca setiap hari. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan, kami menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami jadi daripada kalangan hamba-hamba yang rugi. Itu di antara ayat-ayat yang bila kita tengok, bila kita kaji, bahawa ini kisah-kisah motivasi bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberi keampunan kepada hamba-hamba. Kemudian yang terakhirnya tuan-tuan, iaitu yang kelima dalam Al-Quran bila cerita tentang keampunan, iaitulah sifat Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Banyak daripada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, yang Allah Subhanahu wa ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, di ujung daripada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala cerita tentang innallaha ghafurur rahim wa kana Allahu ghafurur rahim, dan banyak lagi ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut. Antaranya ayat yang kita baca, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafaran rahimah. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, summa yaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yajidillah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya dia akan mendapati
Allah Subhanahu wa taala itu Ghaffaran Rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan banyak lagi ayat-ayat yang bila kita baca, kita dapat tahu bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Begitu juga ayat yang kita baca dalam wirid kita. Kan kita baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Ayat itu juga menceritakan tentang, bila di hujung ayat tu macam mana? Wa'fu 'anna waghfir lana. Kan kita diulang dalam tahlil, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kan ayat itu Allah Subhanahu wa taala cerita tentang orang-orang yang bila dibebankan dengan sesuatu bebanan, Allah beri kepada dia kekuatan untuk melaksanakan bebanan tersebut dan dia mendapat pahala dan sebagainya. Di hujungnya Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa bagi orang yang melakukan kesalahan-kesalahan. Baik. Keterangan hadis disebut oleh Tuhan kita hanya para nabi dan malaikat sahaja yang tidak pernah melakukan dosa. Mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan dosa. Nabi dan juga para malaikat itu tak melakukan dosa. Mereka ni nabi-nabi termasuk daripada kalangan makhluk yang maksum, yang tidak melakukan dosa. Malaikat termasuk daripada kalangan hamba yang sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan bila kita baca ayat tentang malaikat, kan Allah Subhanahu wa taala sebut apa tentang malaikat ni, yang mana malaikat ini tidak pernah melanggar arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah taala kata malaikat hamba yang tidak pernah lawan apa yang Allah taala perintah, dia akan buat. Apa yang Allah taala sebut, dia akan laksanakan tanpa ada bantah seperti mana manusia, tanpa ada ingkar seperti mana manusia. Kemudian kata Tuhan kita, selain mereka, kesemua kita tidak terlepas dari kesilapan dan dosa. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa ialah mereka yang bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kan ada hadis Nabi kata sebaik-baik manusia khairu khatta'in, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Tuhan kita, dua ayat itu boleh dibaca pada bila-bila masa. Tuan-tuan balik buka dalam Quran kita pada ayat 135, wa iza walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ila akhir ayat, dan juga ayat surah An-Nisa 110 tadi kita boleh baca, dan paling elok dibaca sebagai zikir dan wirid selepas mengerjakan solat sunat taubat. Antara yang disarankan untuk kita laksanakan selepas daripada kita melaksanakan semayang taubat. Kan bulan Ramadan kita menghidupkan malam-malam kita. Kita menjadikan sebelum subuh kita, sebahagian besarnya kita ni untuk sembahyang sebelum daripada waktu sahur. Antara yang dia laksanakan sembahyang taubat, maka salah satu yang dia boleh baca ayat yang mungkin dia boleh baca dalam sembahyang dia, ataupun dia baca lepas daripada tu ketika mana nak berdoa, dia baca walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ila akhir ayat, dia baca. Kemudian dia baca lagi wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma astaghfirullah. Kemudian lepas daripada tu dia baca insya-Allah, kata Tuhan kita, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita seperti mana ayat yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan kepada kita tadi.
Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi daripada hadis yang kita baca pada pagi ini, boleh kita ambil pengajaran yang penting, ialah yang pertamanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa memberi pengharapan yang besar kepada hamba-hambanya. Terutama bila kita berada dalam bulan Ramadan, salah satu daripada sasaran kita dan salah satu daripada sasaran besar sahabat-sahabat Nabi ialah meraih keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadis yang popular yang kita tahu. Bila masuk bulan Ramadan, Nabi naik mimbar, Nabi sebut amin amin amin. Kita tahu hadis tu. Kemudian bila Nabi turun, sahabat Nabi tanya, "Apa yang engkau aminkan ya Rasulullah?" Nabi kata, "Celakalah orang yang bila bertemu dengan Ramadan tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala." Tuan-tuan, besar artinya bila kita meraih, bila kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dihajati, yang disasarkan, yang disarankan oleh sahabat-sahabat Nabi, begitu juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itulah kita tahu bahawa Nabi sentiasa mohon ampun kepada Allah setiap hari sekurang-kurangnya 70 kali. Nabi yang maksum, Nabi yang tidak mempunyai dosa pun minta ampun kepada Allah, nak mendapat keampunan daripada Allah. Apatah lagi kita manusia yang berlumuran dengan dosa, maka perbanyakkanlah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, boleh kita faham juga bagaimana Al-Quran yang kita tadabbur, yang kita baca, menerusi ayat-ayatnya, Allah Subhanahu wa taala sentiasa menggambarkan bahawa bagaimana jua keadaan kamu pun, Allah akan ampunkan dosa kamu, tak kira kecil, tak kira besar. Dan yang penting, dengan kamu mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ulama ataupun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana para ulama telah pun menulis bahawa syarat-syarat bila kita nak meraih keampunan, bertaubat kepada Allah, insya-Allah bila kita menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan, kita akan meraih dan juga mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan dengan berkat hadis yang kita baca pada pagi ini, mudah-mudahan dengan berkat bulan Ramadan, bulan keampunan, bulan keredaan, bulan dibebaskan daripada api neraka, insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pertemuan yang akan datang kita akan masuk hadis yang ke-13 yang bertajuk pengalaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qiyamul lail bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang sesuai bila kita baca dalam bulan Ramadan. Mungkin kalau baca minggu depan, kalau baca pada pertemuan akan datang pun, kalau tak sempat bertemu dengan, kalau tak sempat dalam bulan Ramadan pun, insya-Allah qiyamul lail yang kita laksanakan, kita akan buat menepati seperti mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.